Ya kalau kita nak biarkan dia warna tu, kita asingkan dia lah. Kita asingkan dia. Mana ada warna kuning, duduknya warna kuning. So kita tengok ni, dekat yang warna kuning tu nampak. Yang ni warna dia macam merah, nak warna coklat lah. Sebab tu dia jadi macam-macam warna. Tapi warna dia tak cukup terang. Okay, so bila dia cukup terang tu, kita kena asingkan dia lah. Kalau kita nak belah semua warna merah. Kita tengok tu, one zoom sikit tu, nampak tu. Yang kat belakang tu nampak, tu dah jadi warna merah, nampak. Tu belakang dia tu sikit, tepi dia tu warna kuning. Tu yang main tepi dia tu tak jadi warna, tak ni sangat ni, nampak ni. Kalau one zoom tu yang ni tak apa kuning sangat.